Jom kita buat blouse kedut dengan sharing method. Okay, first, bahagian yang kita nak kedutkan, kita kena besarkan dia 1.5 kali ganda. Macam contoh pola saya ni 6 inci, saya darab dengan 1.5 dapat 9 inci. And then saya potonglah pola ni ikut dada yang saya dah besarkan 1.5 kali ganda. Next, kita perlukan benang getah. Benang ni kita lilit pada bobin secara manual tau. Kita gulung macam biasa je, tak perlu regangkan dia. Untuk benang atas, kita guna benang biasa yang warna dia match dengan kain kita. Okay, ni part paling penting, kita kena longgarkan skru pada skoci kita ni supaya benang kita tu tak tertarik terlalu tegang. Kalau mesin jahit korang tak ada rumah skoci macam saya, kita kena cabut plate ni dan keluarkan rumah skoci tu dekat sini. Skru ni lah kita kena adjust dia. Lepas tu masukkan skoci, tarik benang ni atas dan jahit macam biasa. Mata jahitan letak nombor 5, untuk ketegangan pula biar je tak payah usik. So kita jahit dulu and then kita test, boleh tak kita regangkan kita punya kain ni. Kalau kita cuba regang dan kain ni tak boleh regang sepenuhnya, maknanya benang kita terlalu tegang. So kita kena longgarkan lagi skoci ni and then cuba jahit lagi. Memang kena adjust dekat situ. And then kita jahitlah berapa line benang yang kita nak. Bila dah sampai hujung, tak perlu putuskan getah tu, kita hanya angkat tapak, jahit turun ke bawah dalam 2 jahitan. Lepas tu kita pusing dan teruskan jahit line yang seterusnya. Kalau kita punya sharing ni menjadi, dia boleh regang sepenuhnya macam ni. Dia tak ada tersekat-sekat. Okay, macam itulah cara kita nak buat kedutan menggunakan sharing method. Comment love kalau korang rasa video ni bermanfaat. Bye!